Saya hati sebagai seorang kawan lama bagi beliau. Selama saya duduk di sini, dua perkara saya kagum dengan dia. Pertamanya dengan keadaan Kelantan ni dia bangkang. Tapi dia lulus 600 juta untuk Kelantan. Dia apa ni? Dia lulus dan diberi oleh dan Tun Kewangan apa itu? Tun apa? Bukan dia dulu Menteri Kewangan ni Tendai. Itu masa tu. Yang kedua dia lantang menyerang Zionis Yahudi. Ini dia menyebabkan negara Arab semua hormat pada dia, hormat sungguh. Banyak dia pemimpin negara Arab sendiri yang senyap tak mau menentang Yahudi. Takut itu, takut ini sebagainya. Tapi dia antara pemimpin yang bukan orang Arab, pemimpin Melayu, tapi dia tentang sungguh-sungguh perangai Yahudi, perangai mereka. Ini menyebabkan nama baik Malaysia ni masyhur di kalangan masyarakat. Anak-anak diairkan, rumah dibalik dengan batu, kaca di rumah dipecah. Semasa siapa Perdana Menteri? Dr. Mahathir Mohamad, yang kadang-kadang dijulang oleh beberapa orang rakan-rakan kita. Saya sebut ini bukan soal dendam, tapi saya mahu orang zalim dan rasuah itu mesti insaf. Dan ada pengajaran, kita boleh maafkan, tetapi jangan dipertahankan. Siapa yang tahan Ning Adli sampai sekarang ni? Yang tahannya Dr. Mahathir. Alasan apa? Sebab dia belajar di Pakistan. Siapa yang banyak hantar kita anak-anak kita di Pakistan? Termasuk kerajaan. Siapa yang bantu Mujahidin di Afghanistan? Kita. Saya sendiri pernah diarah oleh Dr. Mahathir untuk cari bantuan kepada Mujahidin di Afghanistan. Sekarang orang yang bersama situ diambil, ditangkap, biar anak isteri merana bertahun-tahun, 5-6 tahun menangis tanpa bapa. Ini segala apa? Pemimpin apa begini yang dijulang, orang yang zalim, yang rendah